India adalah rakan strategik kita dari segi perniagaan. Dia antara pembeli sawit kita yang besar. Akan berlangsung bilateral meeting antara kedua negara. Jadi kalau ketika negara menyambut seorang tetamu penting, sebaik-baiknya dalam negara tu biarlah keadaan berlaku keadaan yang tenang lah. Oleh kerana polis Diraja Malaysia bertanggungjawab dari segi mempersiapkan kawalan keselamatan. Jadi kemudian berlaku satu rancangan untuk berhimpun dengan mengangkat satu tajuk yang secara relatifnya sangat sensitif dan emotif. Ya. Jadi sebab itu saya keluarkan kenyataan semalam supaya tidak diteruskan. Dan pihak polis, Ketua Polis Kuala Lumpur dan Datuk Fadil juga telah menyusulkan kenyataan yang sama. Sebab rancangan asalnya ada satu pihak yang nak buat perhimpunan, kemudian ada satu pihak lagi yang nak buat perhimpunan balas. Jadi pihak polis telah menemui kedua-dua penganjur dan telah menyampaikan bahawa pertama dari sudut keselamatan, kedua dari sudut adab dan tertib negara menerima satu tetamu. Hendaknya keadaan negara itu biarlah tenang dan terkawal. Jadi kita akan terus pantau. Di satu pihak setuju untuk tidak meneruskan, satu lagi melalui kenyataan masih ada hasrat untuk meneruskan. Saya masih mengambil peluang ini untuk meminta agar tidak diteruskan.